Alhamdulillah, ni saja rezeki kita malam ni. Ni ikan tilang kalau tempat kami panggil. Ikan tilang. Nanti kita proses-proses, kita potong-potong, kita nak salai. Oh, yang ni jenis bitik. Yang ni jenis corok ni. Lain-lain ni. Okey, ni besar sikit lah. Biasa ada besar lagi, saiz sekilo seekor. Tengok ah. Ni kalau kita salai, lepas tu masuk lemak. Memang padu. Ada peminat tersendiri walaupun dia sedikit mengerikan bentuk dia. Warna kulit dia. Okey. Kita tengok proses salai nanti. Okey, selepas kita cuci-cuci kita siang-siang. Lepas tu kita rendam garam. Rendam garam dengan asam keping. Lepas ni kita kehabisan asam keping, kita rendam garam saja. Boleh 2-3 jam. Lepas tu nanti kita terus salai. Ini proses yang ketiga. Ini siap salai dah. Dan ni kita baru letak atas para salai ikan tilang tadi. Asap. Kita biar dia ada aroma api, kita tak mahu ni. Kita nak asap dengan wak dia. Jadi kering luar, dalam dia basah. Ikan tilang. Ikan ni kalau masak lemak memang padu. Ikan tilang. Yang ni ikan yang dah siap. Hampir siap. Ni kita baru balik. Kalau dia siap ni dia akan berminyak. Naik warna gelap-gelap sikit. Ni baru. Okey. Nanti kita sambung part seterusnya bila dah masak. Jadi mau video kau Okey ni. Ikan tilang hasil kita salah Kita buat masak lemak. Kita pakai debok-debok gitu terus. Biasa orang lelaki masak. Kita tak satang pula. Masak lemak ikan tilang salai. Memang padu. Bila gelegak kita tak satang memang padu lah. Naik bau dia. Pecah minyak agak bau, pecah minyak. Kita biarkan sekejap. Memang padu. Ikan tilang salai masuk lemak. Alhamdulillah.